Hai you all, hujung minggu ni kalau buat masak lemak cili padi sedap juga. Selalu ayam masak bersama kuah. Kali ni Kak Elin nak buat ayamnya digoreng dulu. Jomlah kita buat. Mula-mula kita perap dulu ayam dengan garam kunyit. Yang ni Kak Elin guna setengah ekor ayam. Perap sekejap kemudian goreng. Tak perlu goreng garing sangat sebab nanti kan kita nak masak lagi. Ayam dah masak boleh toskan dan ketepikan dulu. Kita kisar pula bahan-bahan untuk kuah. Ni Kak Elin ikut cara asli orang Negeri Sembilan. Guna cili padi dan kunyit hidup je. Blend kasar macam ni dah boleh masak. Masak sekejap kemudian letakkan santan. Letaklah air secukupnya. Lupa pula tadi nak letak serai yang telah diketuk. Kemudian letak juga asam keping. Tunggu kuah mendidih sikit, bolehlah letak ayam yang kita goreng tadi. Dah nak siap ni. Jangan lupa letak garam secukupnya. Yang ni Kak Elin letak juga sedikit serbuk perasa. Kalau tak nak letak pun tak apa. Lepas tu Kak Elin letakkan juga daun kunyit. Dah siap kita punya ayam masak lemak cili padi. Muaz, kau suka makan masak lemak apa? Masak lemak ayam, ikan keli macam-macam lah. Okey, kali ni Kak nak buat ikan masak merah. Ikan apa? Ikan merah masak lemak cili padi. Ini first time saya try ikan merah masak lemak cili padi. Kebetulan semalam pergi pasar, murah pula ikan merah, kita belilah. Alang-alang kan. Macam mana nak buat dia tu kan? Macam biasalah kalau masak lemak cili padi, kita guna yang basic je. Kunyit dengan cili padi. Kita tumbuk-tumbuk. Tumbuk kasar. Tumbuk lagi autentik orang kata kan. Betul. Lepas tu kita lebur je dalam periuk. Masukkan air sikit. Lepas tu masuk santan. Gitu je? Gitu je. Tapi je. Memang mudah. Tapi masak lemak ni kita kena guna api perlahan. Lepas tu kena selalu kacau. Kenapa Kak? Barulah santan tu tak berketul-ketul. Kalau tidak orang cakap santan tu tak pecah lu. Kan. Dah tak cantik kita punya masak lemak. Betul, jadi potong-potong kan. Tengok ni cantik kejadiannya kan. Gitu. Nanti mesti nak tambah warna ke Kak? Lupa. Aku masukkan mangga muda. Mangga muda. Mangga muda. Dia muna muda. Kita racik bukan, kita parut halus. Kalau nak buat besar sikit pun tak apa, tapi aku nak yang racik-racik ni lah, senang nak makan. Dan sekali suap je. Dah mendidih semua tu, bolehlah masukkan ikan yang kita goreng tadi. Siaplah kita punya ikan merah masak lemak cili padi. Hai you all, pernah tak rasa ayam cili santan? Kak Elin first time rasa terus jatuh cinta. Nak kata masak lemak bukan, nak kata rendang pun bukan. Tapi memang sedap lah, rugi tak cuba. Jomlah kita buat. Ini sukatan untuk setengah ekor ayam. Perap ayam dengan garam dan kunyit. Kemudian goreng. Ada orang dia goreng sekejap je, tak perlu sampai masak. Tapi Kak Elin suka yang garing-garing. Jadi Kak Elin gorenglah sampai garing. Nanti nak masak dalam kuah pun tak perlu lama sangat. Dah garing macam ni, boleh angkat, toskan dan ketepikan dulu. Kita sediakan pula bahan untuk bumbu kuahnya pula. Kisar kasar bahan-bahan ni. Kalau rasa pedas sangat, boleh kurangkan cili tu. Yang suka pedas, boleh ikut sukatan ni ataupun lebihkan lagi. Untuk tumis bahan kisar, Kak Elin guna minyak goreng ayam tadi je. Kurangkanlah sikit. Tak perlu guna semua. Tumis sekejap, kemudian masukkan serai. Serai yang telah dititik ataupun diketuk. Bila masuk serai ni, bau lagi wangi tumisan kita tu. Kemudian masukkanlah santan. Kak Elin guna 1 kotak kecil santan. Kemudian masukkan air 1 cawan. Dah cukuplah kuah banyak ni, tak perlu banyak-banyak. Sebab air cili santan ni dia kering, tak berkuah. Dah mendidih sekejap, boleh masukkan asam keping, garam, gula dan juga serbuk perasa. Macam biasa serbuk perasa tu, kalau tak nak letak pun tak apa. Kacau sebati biar sampai mendidih sikit lagi. Boleh masukkan daun limau purut. Yang ni pun star untuk makanan ni. Baru lagi semerbak bau dia. Masak sekejap, kemudian boleh masukkan ayam yang kita goreng tadi. Gaul sebati semua ayam dengan kuah biar bersalut cantik. Dah siap kita punya ayam cili santan. Rasa pedas berlemak dengan aroma daun limau purut tu memang buat teruja nak makan. Telur ayam dah biasa. Hari ni kita masak gulai lemak kuning telur itik. Telur itik sedapnya Kak. Macam mana nak buat? Yang ni kita tumis. Tumis kisarlah Kak. Lah lupa. Kisar halus tau. Halus semulusnya. Buat ni senang je. Kita lebur je dalam periuk. Masukkan serai. Boleh masuk air juga.
Okey, lepas tu kita kacau sehingga Kacau sampai dia mendidih sikit. Okey. Kemudian boleh masukkan santan. masa masuk santan ni nak kena selalu kacau ke? Kejap. Santan ni tadi akan masukkan sekotak setengah. Kotak kecil tu. Kotak kecil setengah tu. Kena kacau lah. Nanti kan tak nak minyak tu pecah. Santan pecah. Kemudian boleh masukkan telur itik. Masukkan sebiji-sebiji tau. Barulah dia cantik. Cantik kejadian. Inilah hasil dia. Hasil dia. Dan nak siap dah ni kita punya gulai. Sekejap lah masak dia. Sekejap. Perasakanlah dengan garam, gula. Gula ada ke? Entahlah. Tapi Ajinomoto. Ajinomoto. Perasa semua tu. Masukkanlah cili besar ni. Ini paling best. Kena masuk dalam kunyit. Baru lagi sedap. Baru lagi bangkit dia punya aroma. Wah, saya suka kak masak-masak lemak lagi bertelur macam ni. Dah siap dah ni kita punya tu. Wah. Nasi pun dah ada kan? Ada. Aku dah bosan dah makan sardin masak biasa tu. Kak, saya ada satu tengok resepi tu. Sardin masak lemak kak. Cuba buat. Menarik tu. Jomlah kita buat. Recik-recik minyak ni. Apa nak kena buat ni kak? Inilah part paling crucial. Nak goreng ikan sardin dalam teh. Betul kak. Ini kalau tak tutup ni kak, bertarung ni kak lawan ni kak. Ya memang. Ada petua letak tepung jagung. Tapi akak tak letak lah sebab akak dah tutup. Lepas tu kita tumislah bahan-bahan kisar. Guna je minyak tadi. Lagi sedap kan kalau minyak tadi kak kan. Betul. Jangan lupa serai. Masukkan serai. Masukkan juga daun limau. Lagi bangkit. Membangkitkan baunya. Ni santan. Dah berbau tadi kita punya bahan kisar tu. Dah tumis tu. Kita masukkan santan. Ni apa? Sos ke apa tu? Sos sardin tu jangan pula kau buang. Lebihan Sayang. sos dalam tu sardin tu. Itu apa? Masuklah asam glugo ataupun asam keping. Tak naklah bagi. Dia hanyir orang kata. Yelah sardin ni dalam tin ni hanyir betul kan? Betul. Lepas tu perasakanlah dengan garam, gula dan serbuk perasa. Ini apa? Ni lah pucuk paku. Dah namanya sardin masak lemak pucuk paku. Kita kena letaklah pucuk paku. Tadi sebab saya cakap saya masak lemak je. Akak add on akak surprisekan saya Surprise. Dah ni lah masak sardin dia. sekejap. Lepas tu kita masuklah sardin yang kita goreng meletup-letup terbabu tu. Wow, lazatnya. Dah siap weh. Memang sedap weh. Nasi kau dah masak kan? Dah. Jangan lupa cuba. Ingat makan, ingat rasa.